LM dengan kerjasama PLAS Berhad juga telah memperkenalkan sistem kutipan tools secara pembayaran terbuka menggunakan teknologi Automatic Number Plate Recognition ataupun SPT ANPR. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di booth yang ketiga, iaitu booth Just Go. Alright, so saya dengan Cik Syafiqah. So thank you Cik Syafiqah. So Cik Syafiqah boleh explain sedikit tak apakah yang Just Go bawakan hari ini pada Perhimpunan Bulanan KKR pada hari ini? Silakan. Okay, hari ni Just Go datang buka booth. Actually hari ni kita nak introduce lah ANPR, Automatic Number Plate Recognition. ANPR ni actually berfungsi, kita perkenalkan lah kepada customer untuk lane freedom. Lane freedom ni maksudnya customer boleh log in app Just Go tu, kemudian sign up lah. Step yang simple saja, 5 step. Kemudian email verification, mobile number verification, kemudian dia akan buat EKYC, EKYP dan EKYB. Step-step ni penting untuk mereka jadi active member of Just Go. Lepas dah settle semua step tu, diorang dah boleh gunakan Just Go. Just Go ni sekarang ni boleh digunakan di 9 toll plaza di bahagian utara, daripada Hutan Kampung sampai Sungai Dul. Dan macam mana cara nak guna ni? Sebenarnya sebab tu kita cakap tadi lane freedom. Lane freedom ni maksudnya masuk mana-mana lorong, keluar mana-mana lorong. So semudah itu je. So customer dah tak perlu nak beratur panjang ke apa, nampak tempat tu lorong tu dah tak banyak kereta, masuk je terus. So lepas tu dah keluar tu mana-mana lorong. So sesenang itu saja untuk gunakan Just Go. So itulah Just Go. So jangan lupa daftar Just Go. Okey, jadi kita dah pergi 3 booth, iaitu JKSB, 7 dan juga Just Go. So kita ada lagi 2 booth, iaitu Masa Specialist Hospital. Kita boleh dapatkan pemeriksaan kesihatan secara percuma, iaitu yang asas. Dan yang keduanya kita ada pemeriksaan mata secara percuma. Dan seterusnya kita ada My Digital ID. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mendaftarkan My Digital ID tuan-tuan dan puan-puan di booth ini. Jadi itu saja untuk Perhimpunan Bulanan Kementerian Kerja Raya Malaysia pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang.